Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran dari Grand Ballroom Hotel Tanah Rabangi, saya Aina Bagis dari TVBSS SMK Sarjana Utama melaporkan secara rasmi sempena Konvensyen Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia kali keempat. Hari ini, seramai 11 orang guru dari seluruh Malaysia akan hadir membentangkan amalan terbaik pusat sumber sekolah masing-masing. Pembentangan ini menjadi platform penting untuk menghimpunkan pemikiran strategik, inovasi serta kepakaran guru perpustakaan dan media GPM dalam usaha memperkasa kualiti pendidikan melalui bahan bacaan, teknologi, media, program nilam dan integrasi pembelajaran digital. Konvensyen Guru Perpustakaan dan Media Malaysia kali keempat menghimpunkan warga GPM dari seluruh Malaysia dalam sebuah pertemuan yang menyatukan pengalaman, kepakaran dan amalan terbaik. Seawal pagi, para peserta mula memenuhi ruang konvensyen bersedia mengikuti perkongsian yang telah dirancang sepanjang hari. Suasana Dewan semakin hidup apabila sesi ucapan pembukaan dan pembentangan dimulakan. Setiap penyampai tampil mempersembahkan inisiatif, inovasi dan pendekatan sumber baharu dalam pengurusan pusat sumber, pembudayaan literasi serta penggunaan teknologi pendidikan. Dan inilah hasilnya yang bakal tuan-tuan saksikan. Baik, untuk menjawab objektif yang pertama, rata-rata pelajar tidak menghayati bulet tu untuk guru-guru GPM ataupun KTK, guru pusat sumber saya, mereka boleh memberikan. Ini adalah masalah yang saya telah lihat. lens. Okay. Jadi kenapa saya datang dengan intervensi ini adalah kerana nak membantu murid-murid saya untuk mencari maklumat emoji. Jadi bila murid baca, dia boleh dekat mana emoji untuk menggantikan penulisan yang mana. So dia ada 4 benda yang saya buat, iaitu mengubah surat akses kepada minimalis, mengibaratkan penyertaan murid dari Kolej Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Kuching, Sarawak. Okey, perkongsian amalan terbaik yang kita buat sharing, okey, yang antara yang kita buat di kolej, okey, adalah penggunaan. Pertama, menambah baik amalan murid dalam meningkatkan minat murid membaca dan meningkatkan perendahan bacaan murid, dan melatih meningkatkan keyakinan diri murid dalam Berbasis data-data itu secara online. Flow itu, ya, ada flow itu bila you come up, bila penulisan ini baru you nampak tulisan susun. Idea is very excellent. Saya setuju dengan idea ini. Amalan terbaik buat amal baik. Itu dari segi infra itu okey. Ya. Demikianlah sorotan daripada statement pembentangan amalan terbaik sempena Konvensyen Guru Perpustakaan dan Media Malaysia kali keempat 2025. Setiap idea yang dikongsikan pada hari ini bukan sekadar inovasi amalan terbaik, namun merupakan komitmen berterusan untuk memperkasa pusat sumber sekolah sebagai pusat kecemerlangan ilmu, budaya membaca dan pembelajaran digital. Tahniah diucapkan kepada para pembentang dan peserta konvensyen yang gigih mengangkat martabat profesi ini. Semoga setiap inspirasi yang dirintis pada hari ini terus berkembang dan menjadi inspirasi buat semua. Sekian daripada saya, We Create, Explore and Inspire. SMC TV signing out.